Malam itu suasana di Sungai Chao Phraya tenang. Lampu-lampu dari Bandar Bangkok berkilau, memantul di permukaan air. Seorang artis terkenal Thailand, Tang Monida, menaiki sebuah bot laju bersama 5 orang kenalannya. Mereka tertawa, mereka berbual, mereka bergambar. Seolah-olah tiada apa yang perlu dirisaukan. Tetapi dalam beberapa jam sahaja, suasana gembira bertukar menjadi tragedi. Tang Mo tiba-tiba hilang dari pandangan. Hanya air gelap dan riak sungai yang tinggal. 5 orang rakannya pulang ke darat, tapi Tang Mo tidak pernah muncul. Kehilangan ini mengejutkan seluruh Thailand. Bagaimana seorang artis terkenal boleh jatuh dari bot, sedangkan dia bersama ramai orang? Soalan demi soalan timbul. Adakah ini sekadar kemalangan? Atau ada sesuatu yang lebih gelap berlaku di atas bot malam itu? Keesokan harinya, berita ini tersebar luas. Media melaporkan Tang Mo hilang di sungai, polis mula jalankan pencarian. Orang ramai membanjiri media sosial, cuba mencari jawapan. Misteri kehilangan Tang Mo mula membuka lembaran yang penuh tanda tanya. Pencarian Tang Mo berlangsung sepanjang malam. Pasukan penyelamat turun ke sungai, bot polis berulang-alik. Lampu suluh memecah kegelapan air. Rakan-rakan yang ada di atas bot memberi keterangan bercampur bau. Ada yang kata Tang Mo tergelincir. Ada yang kata dia cuba buang air kecil di belakang bot. Hari pertama pencarian, tiada hasil. Hari kedua, orang ramai semakin gelisah. Media berkampung di tepi sungai, peminat mula menangis dan berdoa. Nama Tang Mo menjadi tajuk utama akhbar seluruh Thailand. Akhirnya, pada hari ketiga, tubuh Tang Mo ditemui terapung di permukaan sungai. Seluruh negara terdiam. Foto-foto penemuan itu menjadi viral dan suasana di tepi sungai bertukar pilu. Rakan artis, peminat dan keluarga tidak dapat menahan air mata. Pemergian Tang Mo bukan sahaja mengejutkan dunia hiburan Thailand, malah menimbulkan lebih banyak persoalan. Kalau betul ini kemalangan, kenapa begitu banyak perkara yang pelik? Kenapa keterangan rakan-rakan di atas bot bercanggah antara satu sama lain? Dan kenapa ada bukti yang seolah-olah cuba disembunyikan? Selepas mayat Tang Mo ditemui, polis Thailand membuka kertas siasatan. Tekanan daripada masyarakat begitu besar, seluruh negara mahu jawapan. Bagaimana seorang artis boleh mati dalam keadaan penuh tanda tanya? Siasatan awal mendapati ada kesan kecederaan pelik pada badan Tang Mo. Seolah-olah bukan sekadar jatuh biasa. Keterangan 5 orang rakan di atas bot juga tidak konsisten. Ada yang kata Tang Mo tergelincir. Ada yang kata dia cuba buang air kecil di belakang bot. Tetapi ada juga yang kelihatan terlalu tenang walaupun baru kehilangan teman. Polis kemudian mendakwa beberapa orang yang ada di atas bot dengan pelbagai tuduhan. Pemilik bot, Tanupat dan pemandu, Paibon, didakwa kerana kecuaian menyebabkan kematian. Ada yang dituduh membuat laporan polis palsu dan ada pula yang disyaki membuang bukti ke sungai. Kes ini menjadi perhatian antarabangsa. Netizen mula bongkar teori konspirasi. Ada yang percaya Tang Mo didorong jatuh. Ada yang kata dia cuba disenyapkan kerana mengetahui sesuatu. Media mula menyiarkan video lama Tang Mo, termasuk temu ramah terakhirnya menambah lagi rasa misteri. Namun di sebalik semua teori, satu persoalan besar masih berlegar. Adakah ini benar-benar kemalangan? Atau ada yang merancangnya? Selepas beberapa bulan siasatan, kes Tang Mo dibawa ke mahkamah. Tahun 2023, perbicaraan rasmi bermula di Mahkamah Nontaburi. Dari hari pertama lagi, ratusan orang berkumpul di luar mahkamah. Media televisyen, portal berita dan ribuan netizen menanti setiap perkembangan. Dalam perbicaraan, keterangan saksi-saksi bercanggah. Ada yang mendakwa melihat Tang Mo hilang keseimbangan. Ada pula yang mendedahkan bahawa terdapat perbualan tegang di atas bot sebelum tragedi berlaku. Peguam keluarga Tang Mo menegaskan bahawa kes ini bukan sekadar kecuaian, tetapi ada unsur kelalaian besar, malah berpotensi pembunuhan. Namun peguam tertuduh berhujah sebaliknya, mengatakan ia adalah kemalangan semata-mata. Sepanjang perbicaraan, tertuduh tampil dengan wajah tenang. Malah ada yang sempat senyum kepada kamera. Hal ini membuatkan masyarakat semakin marah kerana mereka menganggap ia satu bentuk tidak hormat kepada mangsa. Kes ini berlarutan berbulan-bulan dengan puluhan dokumen bukti, laporan forensik dan kenyataan saksi yang dibentangkan. Tetapi semakin lama kes berjalan, semakin ramai yang merasakan ada sesuatu yang cuba disembunyikan. Seolah-olah kebenaran penuh tidak pernah sampai ke mahkamah. Dan di luar mahkamah, ribuan rakyat Thailand menuntut keadilan. Mereka mahu jawapan yang jelas.
Siapa yang bertanggungjawab atas kematian Tang Monida? Selepas hampir 2 tahun proses perbicaraan, akhirnya Mei 2025, Mahkamah Non-Taburi mengumumkan keputusan yang ditunggu-tunggu. Namun apa yang berlaku mengejutkan seluruh Thailand. Hakim memutuskan 3 daripada tertuduh dibebaskan daripada tuduhan kecuaian menyebabkan kematian. Alasan mahkamah, bukti yang dibawa tidak cukup kuat untuk membuktikan mereka bersalah. Di luar keraguan munasabah, keputusan ini membuatkan orang ramai marah. Media sosial meletup dengan kecaman. Ramai yang merasakan keadilan untuk Tang Mo gagal ditegakkan. Netizen menulis ribuan komen, bagaimana boleh bebas, sedangkan Tang Mo mati di bot mereka. Namun tidak semua tertuduh lepas tangan. Seorang lelaki bernama Nithat atau lebih dikenali sebagai Jap didapati bersalah kerana membuat laporan palsu dan membuang bahan bukti ke dalam sungai. Tetapi hukumannya ringan, penjara beberapa bulan sahaja, dan itu pun digantung selama setahun. Di luar mahkamah, suasana panas. Wartawan mengejar peguam keluarga Tang Mo, peminat menangis kecewa, dan rakyat Thailand sekali lagi bertanya, kalau bukan mereka, siapa yang bertanggungjawab atas kematian seorang artis yang begitu disayangi ini? Selepas keputusan mahkamah diumumkan, wajah ibu Tang Mo, Panida Siriut Hayotin, menjadi tumpuan. Di hadapan kamera, dia tidak dapat menyembunyikan rasa kecewa. Baginya, keputusan itu tidak adil. Dengan suara sebak, beliau berkata, anak saya mati dalam keadaan penuh misteri. Bagaimana boleh dikatakan tiada yang bersalah? Kalau benar tiada yang bersalah, kenapa anak saya mati? Ibu Tang Mo tekad, beliau akan buat rayuan ke mahkamah lebih tinggi. Dia percaya masih ada bukti yang belum diambil kira. Masih ada rahsia yang cuba disembunyikan. Baginya, perjuangan belum berakhir. Di media sosial, ribuan rakyat Thailand memberi sokongan. #Justice for Tang Mo sekali lagi trending. Rama menulis, Ibu Tang Mo adalah suara terakhir yang memperjuangkan kebenaran untuk anaknya. Walaupun perjalanan undang-undang masih panjang, tindakan Ibu Tang Mo membuktikan bahawa kasih seorang ibu tidak pernah padam. Dia rela berjuang sampai ke hujung nyawa demi anak yang sudah pergi. Kes kematian Tang Monida bukan sekadar kisah seorang artis yang pergi terlalu awal. Ia adalah cermin kepada sistem keadilan, kepada persoalan besar yang masih belum terjawab. Hari ini, ada tertuduh yang bebas, ada yang hanya dihukum ringan, dan ada yang masih menunggu rayuan. Tetapi kebenaran sepenuhnya masih belum jelas. Rakyat Thailand terus bertanya, siapakah sebenarnya yang bertanggungjawab? Adakah benar Tang Mo hanya tergelincir atau ada tangan gaib yang menolak? Dan adakah rayuan ibu Tang Mo akan membuka semula kebenaran yang tertutup? Apa yang pasti, kisah ini akan terus diingati. Tang Monida mungkin sudah tiada, tapi perjuangan mencari keadilan untuknya masih hidup di hati keluarganya, di hati peminatnya dan di hati rakyat yang percaya kebenaran mesti ditegakkan.